Tuan-tuan di sini kebanyakannya bekerja di kampung, tanam sayur, tanam buah-buahan dengan keluaran buah jambu yang bermutu tinggi. Ini usaha tuan-tuan semua. Saya bila lalu kawasan ini daripada Teluk Intan, tetap akan berhenti untuk membeli buah-buahan, termasuk ubi kayu, ubi kelelek, dan ubi-ubi yang lain. Artinya tuan-tuan di sini hidup sebagai petani telah begitu lama dan berjasa besar kepada masyarakat dan negara dalam menyediakan makanan untuk rakyat. Semua kita tahu bahawa pilihan raya tahun 22, pilihan raya yang keputusannya parlimen tergantung. Parlimen tergantung. Hang parlimen. Tergantung artinya parti mana pun tak cukup untuk buat kerajaan. Pakatan Harapan 82 tak cukup. Perikatan Nasional 74 tak cukup. Barisan Nasional 30 tak cukup. Parti Sabah Sarawak combine tak cukup. Ini dipanggil hang parlimen, parlimen tergantung. Nak buat macam mana? Di sinilah Raja-Raja Melayu sebagai kita panggil orang tua-tua kita, tempat kita rojok. Mereka bincang, mereka kata kena wujud kerajaan campuran. Dalam banyak-banyak parti itu, yang paling banyak Pakatan Harapan. Maka diminta Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Memanglah, kalau kita terus bermusuh, DAP tak boleh dekat dengan UMNO, kami daripada Amanah tak boleh bersama dengan UMNO, tak boleh bersama dengan BN, kita tak boleh buat kerajaan. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak ada kerajaan, Malaysia ini kita tahulah ada berbagai kaum. Perasaan perkauman mudah ditiupkan untuk membawa masalah kepada negara. Maka Barisan Nasional Pakatan Harapan sedia berunding dan duduk semeja membentuk kerajaan yang Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah, dulu saya tak boleh tengok dacing tak boleh. Mak kita berlawan. Tapi bila kita berkawan, kita bersama. Saya mula-mula berkempen untuk menangkan calon BN di Rompin. Itu pertama lah. Adun apa itu? Pulau Tioman. Memanglah. Kemudian kita bersama. Dan sekarang, alhamdulillah dalam pilihan raya ini, dalam pilihan raya yang rakan kita Barisan Nasional bertanding di Pelangai, kami daripada Pakatan Harapan, Amanah DAP, dan Keadilan, kami bekerja kuat untuk memenangkan calon UMNO Barisan Nasional di Pelangai Pahang. Sekali lagi, di Nenggiri. Di Nenggiri, kami Amanah diberi beberapa peti undi. Tempat yang kita kalah dengan PAS, calon UMNO. Kami bekerja kuat bersama Rakatan Pakatan Harapan dan semua peti undi yang diamanahkan kepada kami, Barisan Nasional menang di Nenggiri. Begitu juga di mahkota. Di peringkat awal, biasalah ahli-ahli kita mengatakan Amanah layak bertanding. BN kata kami bertanding sebab kami menang. Akibatnya keputusan dibuat, calon daripada UMNO BN. Amanah dan Keadilan PS bekerja kuat. Kita semua menang peti undi di mahkota untuk memenangkan calon UMNO Barisan Nasional. Inilah bila kita berkawan dan kita bersahabat. Kita tak cah keting. Cah keting ni bagi rebah kawan. No. Pilihan raya ini Amanah diberi 5 peti undi. Saya dah buat arahan, jentera Amanah turun sekuat mungkin. Dan mereka bekerja daripada sebelum penamaan calon sampai hari pilihan raya. 5 peti undi itu kita akan menang dengan hebat insya-Allah. Ini kita komit bila kita berkawan. Kita berterima kasih sebenarnya, terutama kepada PAS. Kerana sebelum itu mereka pembangkang. Masa pembangkang, termasuk saya lah waktu itu pembangkang. Kita bercakap soal Undang-Undang Syariah Islam 355. Sampai buat demonstrasi di Padang Merbuk. Nak laksanakan Undang-Undang Islam Akta 355.
Tapi bila pas dapat memerintah hampir 3 tahun, isu 355 itu tak timbul. Diam. Jadi sekarang bila mereka pembangkang, mereka nak timbul isu itu balik, mereka segan. Betul ke tak? Sebab mereka tahu nak laksanakan pindaan akta pindaan perlembagaan bukan senang. Tersalah pindah jadi macam akta syariah negeri Kelantan. Akhirnya terbatal dengan keputusan mahkamah yang paling tinggi di Malaysia. 355 bukan tak mau laksana, dia memang kena bincang dengan raja-raja Melayu, kena bincang dengan negeri-negeri, kena bincang panjang. Sebab itu bila 30 bulan mereka merintah, mereka tak buat sesuatu hal 355, sekarang mereka jadi diam. Kemudian kita ambil alih tahun 2022. Selepas COVID, kita tahulah waktu itu telur ayam tak cukup, ayam mahal. Kemudian beras, harga import begitu tinggi. Saya kena maki ini biasa ya. Tapi siapa biasa kena ASA, itu training dia. Takkan orang maki di luar ni tak jadi apa. Kita kena tahan interrogation bawah ASA ni lebih daripada tu. Jadi takkan orang duk maki ke beras, ke ayam, ke telur tu. Saya buat tak tahu ya. Yang penting kita terus bekerja. Kita bekerja, kita berbincang. Termasuk bincang dengan para penternak. Kita bincang secara terbuka. Akhirnya dalam bulan Ramadan yang lalu, alhamdulillah, harga ayam murah, harga telur murah, beras pun dah ada merata sekarang. Betul ke tak? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dalam sejarah dia duduk dalam kerajaan daripada dulu. Tahun ni lah harga barangan paling murah menjelang hari raya. Betul ke tak? Tembikai murah, telur murah, ayam murah. Tapi bolehkah kita cakap besar? Tak boleh. Sebab hal makanan ini dia bersangkut paut dengan keadaan cuaca, keadaan alam. Macam sekarang Amerika, kekurangan telur. Amerika minta telur daripada Malaysia. Ayam di Amerika enggan bertelur kerana barangkali marah kepada Donald Trump. Barangkali lah ada isu cuaca lah, isu macam-macam. Mereka kekurangan telur. Kita sekarang alhamdulillah. Lama mana boleh bertahan? Wallahualam. Kita sama-sama berusaha. Begitu juga sekarang ini dengan ringgit kita dah mula naik, pelabur dah mula datang, dan kita yakin memanglah pembangkang ada isu, kita tahu ada, tetapi rakyat semakin merasa lega. 26 hari bulan ni, insya-Allah pukul 8 malam, kita tahu kita akan menang. Barisan Nasional akan menang dengan majoriti lebih besar daripada pilihan raya umum yang lalu. Dalam kita tak ada isu tu timbul pula isu babi. Saya panggil pegawai khas daripada Perak, DVS, bahagian veterina, tentang isu babi yang ditimbulkan oleh pembangkang lah. Khasnya Parti Belah Nur lah. Ni saya bawa alhamdulillah ni. Ladang babi, kawasan air kuning. Ada 9 ladang babi. Ada 9 ladang babi, semuanya berlesen. Najis babi dialirkan dulu ke dalam kolam. Kemudian mengikut kaedah saintifik, dicerakinkan. Dan pegawai DVS memberitahu saya tadi, BOD-nya, iaitu bahan yang tercemar itu, dibuang ke dalam sungai bawah daripada 10. Artinya, semua ladang babi di air kuning ini ikut peraturan dan tidak mencemarkan sungai. Kalau ada pihak lain mendapat kajian yang lain, sila buktikan. Kajian pihak kami, tak ada yang tercemar. Yang diviralkan ialah isu tercemar itu di Milo. Milo berada di Bidor. Tidak termasuk dalam don air kuning ini. Jadi hadirin sekalian duduk bising-bising. Malam ni menterinya datang menjawab sendiri. Saya ni menteri, saya jaga ke semua. Lembu, kebau, ayam, itik, telur, sayur, ikan, babi pun aku jaga. Sebab di bawah Kementerian Pertanian. 2 pakar DVS tadi, doktor kedua-duanya mengatakan pembuangan sisa di 9 tempat ternakan babi di air kuning ini tidak berlaku pencemaran. Boleh faham? Kalau mereka nak kata ada cemar, mereka kena membuktikan sebaliknya.
melalui kajian saintifik. Ladang-ladang babi itu ialah Tang Ah Chin Agriculture Farm Sedia Berhad, Chan Ting Kong Farm, Ladang Ternakan Temoh Agri Channel Sedia Berhad, San Wing Lee Farm, Wingin Agriculture Farm, Max Mill Farm, Yikar Rubber Estate Farming, French Malaysia Livestock Industry Sedia Berhad. Kesembilan-sembilannya bahan yang dibuang ke dalam sungai tidak mencemarkan. Kalau ada babi yang berkeliaran dan sebagainya, itu kita naklah ambil tindakan bersama. Barangkali terlepas kandang dan sebagainya. Jadi dengan jawapan malam ini, tuan-tuan yang terlibat, jangan terasa tertekan jiwa, terus bekerja. Yang penting memang saya akui, babi memang mudah terkena penyakit. Baru ini kita musnahkan beribu ekor di Sepang dan juga di Kuala Langat karena berlaku flu, dan flu babi ini memang kerap yang berlaku di Melaka, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, dan kita harap di kawasan air kuning ini jagalah betul-betul kesehatannya, ikut peraturan supaya ia tidak mencemar dan juga tidak menimbul sensitiviti di antara kaum yang ada di Malaysia ini. Air kuning telah hidup dalam keadaan tentram, suasana mahabbah, dan kekalkan mahabbah itu. InsyaAllah segala kritikan daripada pembangkang kita ambil kira dan kita ambil maklumat. Kalau ianya ada bukti, kita akan bertindak mengikut keadaan saintifik dan kajian yang tentu. Di atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan semua, alhamdulillah ekonomi negara kita sedang berkembang dengan baik. Walaupun kita menghadapi tarikh baru daripada Amerika Syarikat, dan kita akan bersama dengan ASEAN untuk bertindak dan mengambil jalan yang terbaik untuk memelihara ekonomi Malaysia, khasnya di negara ASEAN ini. Dengan itu saja daripada saya. Jangan lupa, sama sekali kaum Tionghoa, jangan kata ini pelihara kecil. Kalau tak keluar mengundi pun kita dah memerintah. Tak mau. Kita mau menang besar pada 26 nanti. Boleh? Semua kena keluar mengundi. Boleh? Menangkan calon kita ni, Dr. Ustaz Yusri Bakir. InsyaAllah dia muda, dia akan berkhidmat sebaik mungkin untuk Dewan Undangan Negeri Air Kuning ini. Terima kasih. Selamat mengundi, memenangkan calon Barisan Nasional mewakili Kerajaan Perpaduan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri.